Jin dan syaitan yang boleh jelmaan sebagai apa ni, sebab bunian ni specifically kan dia dah panggil tu orang bunian. Oh yes aku pernah dengar orang cakap tak ada muka plain. Apa? Tak ada apa-apa langsung mata, tak ada hidung. Tak logik lah. Dia keluar balik, bila dia pergi balik tempat tu tak ada apa-apa. Betul. So it could be is a portal lah that you need to enter lah. Kan dia macam inside a globe lah. Macam Wakanda Cherry lah. Assalamualaikum guys. You are tuning to Yala Frequencies, hosted by Kazairul Abdullah, Rafiq Ramlan, And Razan Rahman. So don't forget to subscribe us on YouTube and Spotify. and do follow us on Instagram, TikTok. Follow, comment, like, share, ketik komentar. Betul. Continue your support lah. Terima kasih pada sokongan-sokongan anda dari Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Kita really appreciate that lah. Kita menghargai Kita sangat menghargai lah. sokongan anda kepada guys, Yala Frequencies. Hari kita punya topik amat berbeza lah. Selalu kita berbual tentang conspiracy theory. Kita berbual pasal news-news yang terkini. Betul. Hari kita berbual pasal mystical creature. Ni part girik ni. Ini part tak banyak sangat orang suka berbual lah. Tapi it's something yang dari kecil kita mesti pernah dengar. Confirmnya kau yang bidik mesti pernah dengarnya. Masuk hutan kau jaga-jaga, ada Orang bunyian. Apa tu orang bunyian? Best. Siapa tu orang bunian? Siapakah mereka? Okay, dalam based on this fact yang aku dapat dari westernnya news lah. Orang bunian ni diorang selalu refer as elf. Elf Elf, betul. And diorang pun ada diorang punya sightings tau. Itu yang aku amat kagum lah. Amat kagum sebab benda ni kita expect macam dari orang-orang kita, orang Melayu. Tapi orang-orang barat pun pernah ada encounter dengan orang bunian, tapi diorang panggil elf. Elf. Yes. Ni Aku yang apa diorang tunjuk yang ada apa telinga panjang, telinga triangle telinga triangle. Bukan panjang, telinga panjang dah lain. Gajahnya besar, panjang. Gajahnya besar Dan panjang. Lebar, panjang lebar. Betul tak? Ada lebar. panjang. Nak argue pula dia ni. Orang dah cakap dengar. Besar lebar. Ni berbual bunian ke berbual pasal gajah ni? Itulah aku Jangan gitu. Bunian-bunian kita nak. besok aku pergi zoo, aku measure telinga gajah. Okey boleh. Okay. Dia panjang ke lebar nanti besok aku get back lah. Okey. So sekarang kita berbual pasal orang bunian tau. Orang bunian ni something yang bukan semua orang pernah encounter lah. Ataupun it's satu folklore lah. Ataupun satu myth lah. Benda yang mungkin benar, mungkin tak benar sebab tak ada scientificnya studies yang backing whether it's true or not. Okay. Tapi tak ada scientificnya study yang berani cakap yang benda ni tak benar. Kira kan dia macam not here not there. Yes, not here not there. Jadi inilah untuk korang lah. Korang fikirlah, betul ke tak? Ini korang fikir sendiri lah. Kita cuma bincangkan dia tentang ni bunian. Kalau korang ada yang best interesting story about betul. bunian semua kan, boleh share dengan kita, jadi lagi widen kita punya experience lah. Pengetahuan Knowledge lah. semua lah, Betul. pengetahuan semua. Kesedaran. Yes. Kesedaran, betul. So, korang pernah dengar cerita-cerita pasal bunian? Aku pernah dengar tapi daripada ni lah sumber-sumber sokmek ni. Oh, okay. So, Dia ceritakan dan dia orang kasih bayangan yang aku tak tahu betul ke tidak. Tapi yang hidungnya lepeh, mulutnya lebar. bukan. Oh, tak. Macam diorang tak ada bibir. Oh, yang mengerikan lah selalu Dia
mengerikan, betul. Betul. Selalu aku search on this pun selalu cerita-cerita yang mengerikan lah. Tapi from the word itself yang diorang panggil is orang bunian. So mungkin diorang pun orang. Tapi setahu aku ada yang another group of people pula cakap that orang bunian ni cantik, Betul. lawa, Macam dulu-dulu cerita Melayu kan, handsome. kalau depict ni bunian selalu macam puteri-puteri kan. Yes. Betul. Puteri kayangan. Yalah, kalau dulu-dulu bercerita is more on apa benda ni yang kira cantik lah, sedap memandang, molek semua kan. Lawa ni semualah jarang. Cuma sekarang ni aku tahu baru-baru ni banyak sokmed yang kau cakap social media lah kan. Sokmed siapa sokmed? Sokmed. Sokmed lah. Sokmed lah. Yang kau ceritakan tentang apa diorang punya konsepsi about yang bunian ni yang kau dengar lah. Konsepsi bunian yang diorang cakap is diorang kaitkan orang bunian as a jin, makhluk gaib. Selalunya diorang selalu link dengan jin lah. Jin lah. Selalunya lah. Aku tak boleh cakap betul atau tak lah. It's a folklore apa. Yes. Dia benda yang kau nak nafikan pun Betul lah. susah betul. jugalah. Tapi korang pernah ada experience ni ke apa ke? Pada saya tak ada bang. Oh, tak ada. Bang, experience saya tak ada bang. Tapi Abang saya ada pernah experience dengar ke, bang? cerita lah. Ada. Memang saya banyak experience lah kan. Saya dia dah terikut. Okay. Sangat experience orang ni. Tapi pada aku Saya. saya aku boleh lah. Jadi semua sama saya. Bila dapat buat pasal memang kita dengar kat social media ni semua kan. Dia macam gambarkan benda-benda ni seumpama jin lah. Okey. Tapi pada pendapat aku is ni benda dengan jin is berbeza. Pasal kalau orang yang nak nampak bunian ni pun is very seldom. Kira jarang lah. Dia kan macam orang terpilih je. Boleh kata gitu. Pasal apa? Apa yang reality lah yang orang nampak ni kebanyakan is jelmaan. Jelmaan yang kita setahu kita lah kan. Is kebanyakan is semua jin dan syaitan yang boleh jelmaan sebagai ni. Sebab bunian ni specifically kan, dia dah panggil tu orang bunian. Orang lah. Is orang juga tau. Pada aku. Okay. Dia orang, takkan dia ada jelmaan. Kalau dia orang boleh jelmaan tu dah kira hebat siul. Oh, dia boleh shape shift bertukar Oh, jadi dia macam kita lah. Yes. So dia punya konsep ni macam Wakanda Wakanda. Dia macam dari luar tak nampak apa-apa, sekali masuk banyak Betul. Pasal pada pandangan aku, dia punya experience ni yang aku pernah tempuh, aku tak pernah nampak orang bunian. Tapi aku dengar tentang orang bunian ni semua banyak yang sedap lah. Maksudnya creature dia is dia bukan creature, dia makhluk orang. Makhluk creature lah. Okey lah, aku salah terangkan lah tu. Nah, mai. Dia mai. Tak apa. It's Dia okay asalkan kita orang. faham. Okay? Dia orang and dia macam kita, cuma dia hidup different dimensi lah. Parallel universe untuk English speaking people Kalau bahasa Melayu Dimensi yang lain lah. berbeza. Alam yang berbeza. Itu pada pendapat aku. Habis lagi satu, bila kita nak masuk dalam diorang punya kawasan, tak semua orang boleh masuk. And kalau kita terserempak apa kan, kita nak kena ada knowledge ataupun nak kena belajar lah kan, whether itu betul bunian ataupun jelmaan ataupun jin lah. Yes. So, pasal macam mana kau nak tahu whether that area is yang kau tengok tu is So kau bunian ke tidak? boleh describe lah macam mana nak tahu kasih tips sikit lah. okay lah, ni bukan tips lah. Ni kalau ada pendengar dengar, kalau salah tolong betulkan. Is that tempat bunian ni dia special sikit. Jangan minta. Dia special sikit pasal apa? Tempat dia is luas. Okay, luas, lepas tu bersih. Bersih lah, macam orang jaga lah. Yes, macam terjaga.
Walaupun dalam Semak Samun tu kan, pasal aku pernah counter dalam Semak Samun tu, ada this particular area yang very neat and tidy lah. Kira kemas lah. Macam depan halaman rumah lah. Betul. Kan time apa kalau kau pergi balik kampung, yalah berlepak dekat kita kampung-kampung, ada pokok-pokok tanaman semua. ada bunga-bunga. Betul. Tapi bunga-bunga dalam hutan salah nak tengok kan. Ada. Aku tahu pokok-pokok je. Kalau Semak Samun, bila kalau kau pergi ke situ jalan macam biasa kan, dia punya feeling lain. Feeling dia macam Kau mana? boleh elaborate feeling dia macam mana, gairah ke, sedih ke? Bila kita tak nampak orang, kita pergi kat tempat tu kan, yang apa aku tahulah dan apa aku rasa tempat dia is very calming. Aman. Orang kata aman. Aman sentosa lah. Aman sentosa. Aman sentosa, kira chill punya vibe mu lah. Tak ada risau apa-apa mu. Tapi yang ada juga orang kata itu tempat bunian. Tapi untuk kita pastikan, aku sih tak tahu. Pasal apa, ada kali bila pak orang cakap dengan aku yang apa bunian ni macam pakai jubah, pakai apa ni semua kan. Habis tak ada muka. Tu semua aku find it macam kelakar lah. Oh yes. Aku pernah dengar orang cakap tak ada muka plain. Apa? Tak ada apa-apa langsung mata, tak ada hidung. Tak logik lah. Tapi based on apa yang kau cakap kan, actually ada persamaan dengan apa yang western orang encounter tau. Dia tunjuk kan tempat ni, dia cakap ni tempat bunian lah. Tapi aku pun tak sure lah whether betul ke tak lah. Tapi tempat dia cantik. Dia macam dalam hutan tau. Betul. Hutan kau tahu, Semak Samun. Tapi this portion of the hutan, tengah-tengah hutan ni, dia cantik. Dia macam ada orang jaga. Dia ada pokok-pokok. And it's nice lah. Aku tengok dia video memang nampak cantik. Macam apa yang kau describe lah. Maybe ada persamaan je lah. Kira dia macam well maintained lah. Dia trim. Betul. Cantik. Rumput dia semua cantik. Betul. Pelik juga kalau kau masuk hutan tiba-tiba ada ni satu semua, portion kau tengok macam wild grass, wild tree. Betul. Dan tiba-tiba macam terjaga. Pelik lah. Memang pelik lah. Tu pasal kalau based on westernnya, diorang pun percaya pasal ni benda diorang panggil elf. Kitanya side pun cakap, bukan kitanya side lah, kitanya culture pun said the same things. Nusantara. So maybe there's truth behind it lah. Ada kebenaran yang orang bunian ni wujud sebab ada persamaan. Tapi kau rasa budak-budak sekarang percaya ke? Taklah, mesti taklah. Alah, ni semua kolot lah, ni semua fake lah. It's the same thing lah. It's normal lah. Pasal budak-budak muda sekarang lah, diorang fikir bunian ni macam some sort like jelmaan, and diorang tak tahu bezakan antara jelmaan dengan bunian. Jadi diorang longgokkan as one lah. Yes, semua sama pada diorang. Yalah, pasal is something unknown ber. Dia benda yang tak tahu, tak ada ilmu, tak faham. And aku rasa memang tak banyak orang yang fasih dalam orang bunian ke apa. Betul. But it's always dikaitkan dengan jin. Tapi ni untuk viewers untuk fikirkan lah, ni semua selalu jin. Tapi adakah mungkin diorang pun manusia tapi di alam yang berbeza? Yep. Mungkinkah? Boleh juga. It's possible ber. Alam yang berbeza, parallel universe. Pasal kalau budak-budak yang logik suka cakap parallel universe, science doesn't deny yang parallel universe exist atau tak. They have this theory on its own, which aku tak tahu whether they are still researching on it or not lah, but tak ada yang deny parallel universe will exist or not lah. Tapi macam kau cakap lah, diorang tak deny ni semua kan. Tapi sama juga macam kita juga. Macam culture Melayu ni, kita tak buat research, okay? Cuma kita, banyakkan orang Melayu kita is banyak dengan diorang punya experience diorang, pasal orang dulu lagi dalam bidang ni. Pasal diorang lagi pergi hutan, pergi Semak Samun. Mungkin sebab diorang expose. Diorang pernah nampak. And because zaman dulu diorang is not exposed to benda-benda yang ni lah. Maybe the theory is kan, macam dulu is not so populated. Dia bukan dense
Dia macam bukan ramai orang. Macam kampung dulu is maybe satu kampung, then lepas tu yang hutan-hutan tu semua is untouched ber. Tak ada orang ber. Betul lah. Mungkin No diorang development lah. So diorang pun macam tak malu lah. Dan slowly sekarang macam dah ramai orang kan, dia pun macam segan lah. Ya, Dia mungkin. start tak nak aku tak nak campur lah. Dia isolate lah. Aku pernah dengar cerita pasal orang dulu masa nak buat keramaian kenduri, ada yang pinjam pinggan mangkuk. Oh, dari Alam Bulian. Kau pernah dengar? Kau pernah dengar? Aku tak pernah dengar. Tak pernah, Aku tak pernah dengar, tapi aku selalu dengar banyak tentang bunian lah selalu orang kena sembunyi. Disorokkan. That is tu is the main thing yang kita selalu akan dengar. Betul. Kau jalan hutan kan, kau takut kau kena colik dengan orang bunian. Orang bunian nak kidnap kau. Tapi kau rasa diorang nak ke? Untuk aku Betul-betul. kidnap kita buat apa? Kalau lagi-lagi macam zaman sekarang, cocok tanam pun tak boleh. Betul. Apa hasil aku nak bawa kau Sapu masuk? rumah pun pakai vacuum. Few years back, Okay. yang ada orang hilang dekat mana? Bukit Timah. Kau pernah dengar? Tak. Share. I heard that orang ni dia pergi trekking ke mountain-biking dengan a group of friends. Tapi then Sounds familiar. then lepas tu member ni seorang je yang hilang. Then they try to search for him dekat that area. Mereka tak jumpa for aku tak sure berapa days. Days Days ke hours lah? Salah aku hours je. Hours je. Then orang bila jumpa tu dia masih dekat kawasan yang sama. Tapi orang yang search party tak jumpa tak nampak. Tak jumpa. Macam ada hijab, ada orang tutup Kau kalau kat situ kau hilang, orang pekik, orang lalu lalang, mesti kau dengar apa? Betul. Takkan orang pergi datang search party lah. Kau tak Mesti, tahu tak sedar tak mesti dengar pekik pun. nama apa? Kas mana kau? Saya Mana kau? mungkin dia dengar Tapi takkan dia diam kan? Dia nak hilang sendiri apa? dia tak nak campur Tak make sense apa? Takkan Betul, aku nak betul. hilangkan diri aku sendiri. Habis bila part yang tu cerita dekat Bukit Timah tu, dia keluar kat surat khabar ke apa yang kau tahu ni benda semua? Dia dikeluarkan di Sokmed juga. surat khabar dan di Sokmed lah. Habis dia cuma bilang ceritakan pandangan yang orang cari Tak ada cerita yang mengenai yang orang yang tak jumpa tu. Belum, Macam from aku- the pay point lah. Aku rasa tu kita nak panggil interview Tak, pasal aku tak pernah dengar pasal ni benda. Aku cuma tahu is banyak kan, is that ada sekali tu memang betul juga kena mengena dengan tempat hutan-hutan ni is bila satu budak sekolah. Tapi ni terjadi kat Malaysia. Oh, ni kat Malaysia. Yang dia lari dengan ramai-ramai orang tapi orang tak jumpa dia. Sounds familiar. Budak kecil. Budak kecil? Yes, budak kecil. Dia pergi macam marathon sekolah, dia organize dia lari-lari, lepas tu tak jumpa dia. And sampai sekarang tak salah aku, dia tak tak jumpa. orang tak jumpa. Tu tak salah aku nama dia Ashraf. Ashraf. Dia daerah pergunungan Betul. Sampai sekarang tak jumpa. And literally diorang tak jumpa, diorang tak jumpa badan dia semua, diorang tak jumpa. Jadi diorang tahu adalah diorang panggil orang-orang katanya hebat. Okay, ini kita tak boleh declare lah diorang bagus ke tak bagus kan. Is that budak tu sekarang dekat alam sana. Alam bunian dia tak nak balik lah. Dia tak nak balik. Dia dah syok kat sana lah. Ini pendapat budak tu lah yang cakap dekat orang yang nak interview. Aku tak tahu dia nak gila fame ke, dia nak berbual dekat dalam media ke kan. Ya, He portray the story like that lah. Kita takkan tahu how true it is lah. Because kita tak pernah go through that betul. side apa. Sebab kalau Malaysia memang aku dengar banyak lah. Especially aku ingat this story. Aku tak ingat nama semua. But budak ni dia masuk alam bunian. Terus dia describe ni alam as very scary. Scary? As in tempat dia semua macam a lot of mystical creature lah. Habis dia masuk, dia nampak macam orang semua macam nak tangkap dia. So dia lari-lari. Semua macam orang kampung tu nak tangkap dia lah. Habis dia manage to keluar. Dia ada buat salah ke? Itu aku tak pasti lah. Aku cuma tahu that is the story lah. Yang dia masuk, dia nampak orang, habis orang semua nak kejar dia. And dia kata dia manage to keluar.
dia rasa macam berapa minit, tapi bila dia keluar is days. Oh this Dah berapa hari. So mungkin kalau dimensi yang berbeza, timing pun berbeza. Mungkin kau masuk kau rasa 10 minit, kau keluar sekali dah 10 hari. 10 hari ke 10 tahun ke, kita tak tahu lah. Melampau 10 tahun orang dah tak kenal kau dah. Tu lah. Tak pasal from aku punya point lah, yang that aku research, diorang actually tak jumpa this benda lah. And then yang interesting fact pada aku, yang menarik perhatian aku kan, is pasal bila part diorang berbual pasal alam bunian ni kan, tak ada satu pun yang describe pasal orang bunian tu. Understand tak? Diorang cuma cakap okay, budak ni, okay, yang tukang ubat tu cakap lah, ya, budak ni kat alam sana. Tapi diorang tak describe orang bunian tu macam mana. Macam ada benda besar ke apa, tak ada. Diorang cuma cakap orang bunian ni. So sebab tu pada aku, is orang bunian is just orang, cuma lain dimensi. Macam Kas tadi semua cakap lah, macam F tu semua pointed ears. And because of orang bunian ni, kita tak boleh relate dengan sekarang dengan banyak misconcept lah. Pasal banyak orang misconcept is that jelmaan dengan bunian tu sama. Cuma nak, pada aku, kita nak broaden kita punya pemikiran. There could be another way around pun. Tak semestinya dia cakap gitu. Oh betul pun. Betul. Can be dia orang biasa, cuma alam berbeza. Dia pun ada kampung dia. Mungkin teknologi tak sehebat sekarang lah. Pakai wifi ke apa lah. Aku tak tahu lah, Allah Alam lah. Dekat sana tak ada wifi, tak ada apa. Mungkin dia orang macam moden masuk sana, dia orang pun kagum tu asal tak nak keluar. Pasal dia macam stress free apa. Zaman dulu stress free apa. Dilayan dengan baik. Mungkin. Aku pernah dengar orang pernah kahwin dekat alam bunian juga. Dia cerita gitu je. Baik. Dia kahwin macam orang kahwin, macam biasa lah, macam normal human being lah. Dan ada anak, start a family kat alam sana. Tu lah. Tu pasal kalau nak cakap jin pun macam pelik juga kalau kau start a family dengan jin. Macam tak kena lah. Tapi kalau it's human itself, make more sense lah. Betul. Kalau dengan jin, macam mana kau nak yes, tu kan? aku tak nak go in. Tu pasal aku tadi diam sikit lah. Pasal aku tak nak go in that detail. Takut orang sana imagine kan, dah susah. Tak lah. Cakaplah sikit-sikit. Kalau dah cakap jin tu, dah tak boleh imagine. Dia dah diam, kau kacau. Tak, aku tak kata dia. Aku kata orang sana. Aku tak kata dia. Tapi dia terasa sana kenapa? sini terasa. Sini terasa. Jangan terasa. Sebab kita tengah berbual pasal orang bunian. Betul. Bukan berbual pasal kau. Kau kena faham dia benda. Yalah. Sebab orang bunian ni something unik pasal aku dari kecil dah pernah dengar diorang dia cerita tau. Macam dari Nini, dari Atuk dengar pasal orang bunian ni. Tapi aku from diorang point of view, aku tak pernah dengar anything negatif. Betul. Cuma kau masuk alam tu, mungkin kau tak keluar. Itu je the danger part lah. Tapi diorang tak specifically kata nanti diorang culik kau kau jaga-jaga. Tapi diorang cuma cakap kau masuk alam tu kau mungkin susah nak keluar. Kau tak boleh jumpa jalan keluar. From that, aku punya theory is mungkin jalan dia satu way in, satu way out lah. So bila kau dah masuk, kau tengok benda semua sama, kau dah tak tahu mana jalan keluar. Itu aku punya theory lah. Mungkin is the portal lah. Because portal, kalau kau tengok sekarang bila orang cakap dia masuk alam bunian dia keluar balik, bila dia pergi balik tempat tu tak ada apa-apa. Betul. So it could be is a portal lah that you need to enter lah. Dia macam inside a globe lah. Macam Wakanda theory lah. Mungkin bila dia nak buka, dia buka. Dia ada activate button kau, ataupun ada kunci ke. Kan kalau kau the right person boleh masuk lah. Kan dia ada guard lah untuk jaga dia pergi. You can be, kau tak boleh, you cannot say don't have apa hulu balang. Dia dengan tombak dengan tombak. Kenapa nak kena dengan tombak? Kenapa tak ada weapon? Kalau kau cakap Wakanda lagi advance. Aku tak boleh imagine weapon yang lebih advance lah. Actually kat Indonesia kan, something interesting just to put out on the table lah. Korang pernah dengar pasal Kota Sarajana? I think I think it was found
pernah orang Belanda ni pernah terlihat termasuk dalam tu kota which was in the early 1990s, I mean 1900s atau 1800s and dia write book about this pasal kota Sarajana ni. Korang boleh look upon it lah. This kota Sarajana ni kan, bila the way he describe kan, is actually somewhere dekat daerah Indonesia. And bila dia tengok tu kota kan, is very well advanced during that time tu. And diorang pernah catat this Mak Saleh Dutch, orang Belanda lah. But after that kan, bila dia nak patah balik kan, tak dapat. So okay, sekarang kita tengok perspektif daripada bukan saja orang kita yang mitologi yang suka benda-benda gaib ni. Sekarang orang Mak Saleh datang ke Asia Tenggara, dia sendiri ternampak. Betul. Kau faham tak? And persepsi ni kadang-kadang jadi mind boggling untuk kita macam fikirkan if kita, aku just cannot accept the fact kan. Ini maaf ini aku punya pendapat orang nak cakap apa Boleh silakan. Every time kan, bila kita dengar kan, orang sesat masuk hutan ke apa-apa kan, orang cakap ini mesti kerja orang bunian. Okay. Ini mesti kerja bunian. Dan diorang suka satukan ni bunian ni kan dengan jin. Betul. And sedangkan diorang sendiri kan, whatever is lah, tukang ubat ke ustaz ke apa kan, diorang tu sebenarnya ahli dalam benda-benda gini. And they can macam ini mesti kerja jin, ini mesti bunian ni mesti jin. Betul. But the fact that kau sendiri tak faham benda gaib, you even some of them don't even ada experience dalam masuk ke alam sana tu, and you just put semua macam lamsam. Tapi kita, bukan aku nak cakap kontroversi ke apa lah, kan, cakap semua salah. There's no right or wrong dalam benda gini kan. Tapi is that sebenarnya kan, ilmu Allah tu luas. Betul. Allah cipta alam ni sangat luas. And kita tak boleh macam rigid kita nyemain kan, tak tahu kolot sangat kan. Macam put ini semua jin. Sebab selain jin dengan kita manusia kan, aku rasa ada banyak makhluk yang Allah cipta. Betul. So tak tahulah pendapat korang macam mana dalam bab ini. Yalah, macam pendapat aku sama. Sebab pasal bila orang suka memang bisa very lain punya pandangan. Aku share the same idea is that ramai orang semua suka satukan ni benda dengan jin, which aku doubt betul-betul. Pasal aku memang pernah, ini experience aku sendiri kan, aku pernah nampak tempat dia, which is aku tanya orang ini tempat apa lah. Okay, they tell me that ini tempat bunian lah, tapi orang dia aku tak nampak. Dia literally nampakkan aku is that the place only, the place itself yang betul-betul is the place itself, and aku percaya, and it's just like orang, cuma aku tak boleh nampak dia je. Kau dengar the surrounding bunyi-bunyi apa-apa ke tu? Yang cuma aku tahu silence. Yang apa yang tadi producer cakap, dia macam Mak Saleh tu pergi and dia punya teknologi tu advance kan. Apa yang aku nampak is actually orang kata terharu lah. Okay, teruja pasal apa? Tempat dia macam beremas-emasan. Tapi literally dia memang macam rumah macam biasa. Tapi dia betul-betul macam keemasan lah. But this is daripada yang kau punya experience. Yes. Kau nampak rumah dia emas-emas. Macam bumbung dia semua kan, macam betul-betul dia keemasan. Wow. Wah. So aku tak deny apa, aku agree. Pasal apa? Memang untuk bikin benda semua daripada emas tu is memang luar biasa lah. Pasal macam kita hidup biasa, nak cari emas susah apa. Okay. Tapi untuk diorang ni, benda-benda emas ni semua macam to them is normal. And aku percaya diorang ada advanced technology. Advanced technology pasal apa? Kita boleh nampak tempat diorang, tapi kita tak boleh nampak diorang. And only the chosen one ni lah yang boleh nampak ni semua lah. Yalah, tak semua orang dapat. Kau boleh explain tak macam mana kau masuk, how macam mana aku dia punya atmosphere, okay, and all that. Okay, ni aku ada cerita lah kisah ni. Memang pasal ada aku cerita. pergi satu pulau ni. Okay, nama dia Pulau Besar lah. Okay,
Pulau Besar ni tempat dia very calming ni semua. Jadi actually tempat tu bila aku nak pergi is about adventure. Konon-konon nak adventure lah kan. Explore. Nak explore ni semua. Jadi jalan-jalan, tanya orang yang apa, kita punya ketua gitu kan, tanya aku nak explore semua. Cakap okay, go ahead. Okay, jadi aku dengan 2 orang jalan-jalan. Okay. Ini ada revert back balik daripada cerita lama. Okay. Yang aku jalan dengan 3 orang ni. Ini from the previous episode. Yes, previous episode. Ni ada daripada previous episode aku dah ceritakan. So just to recap je, is aku pergi tempat dia betul punya nyaman. And aku tak nampak orang, but aku nampak dia punya scenery itself lah. Macam daun dia, rumah dia semua. Pokok pokok dia semua. Daun tapi semua keemasan. Tapi betul, daun, bukan pokok. Daun. Pasal yang diorang pakai atap tu, pada aku yang aku nampak tu yang atap daun lah. Takkan pokok letak bawa ke atap. Ya, kau cakap dah. Ya, Tak okey. apa, betul. Betul. So bila part aku nampak itu recap lah. Lepas tu kena tengok yang previous episode. Itu je aku nampak. Orang dia semua aku tak nampak. Sekarang aku kasih korang satu to open up your mind sikit lah. Kau pernah dengar tak pasal Nabi Sulaiman? Okay, Nabi Sulaiman dalam Al-Quran kan. What if ini just a theory lah. Okay. Kalau kita cakap that Nabi Sulaiman kan, yang dia bila dia jumpa dengan Puteri Balqis tu, what if that Puteri Balqis itself is that kind of daripada alam bunian lah, atau dia orang bunian juga. Can that make it a theory tak? And kalau kau nak cakap takkan Nabi Sulaiman kahwin dengan jin kan? Betul. Betul. Pernah tak orang berfikir tak macam to that extent? Aku rasa memang tak ada orang fikir to that extent lah. Most of the time orang kaitkan ni benda dengan jin. Sebab apa? Senang lah kan. Aku rasa orang malas nak kira, orang malas nak fikir. Malas nak fikir. Aku longgokkan je lah gini. Sebab apa-apa diorang tak boleh nak explain. Diorang tak ada ilmu tentang semua ni. So it's easier to just put as jin. Sedangkan it could be normal creature lah. Kalau bukan human being pun boleh jadi satu creature je lah. Tapi yang macam manusia. Can be also right? Yes. Jadi broaden lah kau punya radar tu. Jangan kolot sangat lah. Benda things can be lain dari apa yang minda kita, capacity minda kita lah. Dia memang luas lah. Ni kan you don't only nak tahu benda apa yang kau nak tahu je lah. Kau kena tahu benda yang kau tak nak tahu pun lah. Yes. Biar luas lah. Itu sebab very important bila part social media ni kan. Kita tahu ke apa ni semua, kita dengar cerita orang, tapi kita nak sidik, kita nak find out dengan orang yang lebih arif. Betul. Pasal kebanyakan orang dengar, sampaikan macam lah diorang pernah tempuh. Ini berbual pada pandangan luas. Diorang cakap macam, especially diorang experience it. Padahal kita tahu yang benda ni kita dengar daripada social media sedap didengar pasal apa yang kita nak, tapi bukan tu benda yang actually portray betul-betul benda tu lah. Yang macam sekarang ni bunian orang portraykan dia sebagai jin. Tapi jin tu benda yang tak baik. Okay? Bunian ni is actually macam apa? Orang macam apa, advanced technology semua. Macam tadi ada kena-mengena dengan Puteri Balqis, which is benda yang baik. So bila kau kaitkan benda yang baik kan tak baik kan, tak baik. Ataupun kemungkinannya yang diorang encounter tu yang jahat lah. Pasal kalau dia manusia pun ada yang baik, ada yang jahat. So mana tahu yang dia encounter tu nasib-nasib dia memang yang jahat, dan lain lah. Penyamun tarbus lah. Itu tak, you never know apa. Kita tak tahu latar belakang ni bunian ni macam mana. Dia macam ini lah. Kau imagine
kau terbalikkan benda. Diorang tengok kita as gaib. Itulah. Padahal kita nyata. Dia terbalik apa? Betul. So kau suka ke bila orang panggil kau jin? Betul lah, tak ah. Janganlah. Janganlah. Tapi bila tadi Abang Razan cakap selidik, bukan pergi hutan sorang-sorang nak masuk jangan. Jangan. Banyak juga kes. Okey, hutan itself memang tak selamat kalau tak ada ilmu. Janganlah kau masuk dengan binatang lain. Kadang kau tak jumpa bunyan pun. Kau jumpa ular, kau kena patuk dah tak sampai. Jangan kata bunyan. Jangan pandai-pandai lah. Jangan pandai-pandai. Kena explore dengan betul lah. Betul. Nak ada orang yang lebih arif lah bawa ke apa, tanya. Jadi kita prepare lah lagi. Jangan kita terjun botol, main jalan seorang-seorang, nak konon nak cari bunyan. Nanti benda lain yang nampak ni. Betul. Tapi bukan nasib. Kalau bukan nasib kau, bukan Allah yang nak tunjukkan kau, memang tak dapat lah. Lagi satu apa tau? Kita lagi satu aku just nak just put it on the table Kalau diorang cakap bunian ni jin kan? Kalau diorang cakap bunian ni jin kan, kenapa kita tak dengar orang bunian boleh terbang? Betul juga. Asal kita tak dengar orang bunian tinggal kat dalam laut. Kenapa kita tak dengar bunian ni boleh rasuk badan orang? Sebab kita nak kena betul-betul fikir tau. Kita tak boleh ambil macam just senang-senang macam ni jin. Kalau kau cakap pasal dewa-dewi kan, all this kind of yang deities yang orang-orang sembah kan, agama lain itu boleh tau, still okay. Sebab kau dengar diorang macam half creature, half human, half body ular ke apa, ataupun diorang kat langit ke apa, itu masih boleh categorisekan jin tau. Tapi bunian ni dekat darat aja tau. Betul. Faham tak? Dan yang logik tu tak ada lah. Kalau memang lah nak cakap dalam pasal logik pasal bunian ni, memang susah nak dilogikkan lah. Tapi kau tak boleh still put semua tu lamsam. Betul. Maksudnya kau tak buat research lah. Kau just dengar cerita-cerita je lah. Tapi aku rasa benda ni better not to dwell deep juga. Sebab takut nanti kita hilang arah yang kita tak nak tinggalkan alam manusia. Kau dah sedap masuk sana, dihidangkan dengan makanan oleh si Puteri Kayangan lagi. Puteri bertudung. Memang lupa. Guys, janganlah pergi masuk hutan nak cari bunyan semua. And betul lah, jangan dwell into it lah. Kena research. Ada yang macam tadi producer kita cakap, yang Dutch-nya orang ni, dia ada tulis buku tau. Sebab dia masuk ni alam kota Sarjana. Sarjana. Korang boleh research about that lah. Jangan terus masuk hutan. Pergi tengok-tengok dulu. Faham dulu lah. Tak semestinya semua jin. Betul lah macam producer kita cakap. Pernah ke dengar bunyian terbang? Tak pernah. Aku nampak ni, diorang ada film tau. Ada movie. Ada movie? Yes, was published on 2023. Director dia siapa? Yusof. Tak, sebab kita boleh minta dia pasal kita nak ni, kita dah kan tolong advertise lah. Aku tak nampak lah dia tulis kita. Tak apa. Aku gurau dia, tak payahlah. Agung Sagrega. Siapa production? Malaysia, Singapura ke? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. So korang boleh lah tengok, check it out. Jangan asyik dengar orang yang cerita. Kadang biasalah orang kadang dia exaggerate, kadang benda tak betul dia betulkan, yang tak ada dia adakan. Betul. And ni benda dia tak ada concrete evidence apa-apa pun lah. Dan kami pun tak cakap yang kami ni betul. Betul. Ni hanya satu discussion, perbualan, perkongsian. Podcast je. Dia ni bukan Net Geo Wild ke. Sabar. Net Geo Wild binatang. Sabar Pak. Betul lah. Bila panggil aku binatang tak ada Net Geo binatang. Bukan aku panggil. Janganlah aku nak panggil kau binatang. Okay guys, ingat, whatever you do, janganlah pergi masuk hutan. Ingat, ni aku dah repeat beberapa kali. Jangan lepas tengok podcast ni terus masuk hutan nak cari bunyian. So ingat salah. Widen your perspective. Knowledge, belajar lah dengan tengok from different angle. Yep. Ni kita dah kasih a few angle. Kita tak cakap mana-mana betul, mana-mana salah. Kita tak cakap kita betul. Kita cakap itu betul, salah ke apa, tak ada. Betul. Hanya Allah saja yang tahu. Yes.
Dengan itu, jangan lupa follow, like, share, komen. And kalau korang ada segala apa pertanyaan, boleh email atau DM kita di Yala Frequencies. Assalamualaikum.